Kriteria pilih emas pelaburan terbaik. Nak beli emas, tak kisah apa jenama sekalipun, tuan-puan kena semak 5 kriteria ni kalau nak jual pada harga lebih tinggi pada masa akan datang. Pertama, harga rendah. Yang kedua, spread nipis. Pastikan spread tak lebih 10% supaya lebih cepat kita capai keuntungan. Yang ketiga, stok tiada had supaya kita berpeluang beli pada bila-bila masa ketika harga emas di paras yang rendah. Yang keempat, cawangan jual beli banyak supaya kita tak perlu keluarkan kos yang banyak untuk beli atau jual. Yang kelima, jaminan beli balik. Pastikan syarikat yang tuan-puan beli emas tu menawarkan jaminan beli balik. Sebab apa? Setengah syarikat emas sangat cerewet bila nak jual balik. Seperti emas tak boleh calar, kondisi dalam keadaan baik atau hanya pembeli sahaja yang boleh jual. Jadi pastikan 5 kriteria ni sebelum tuan-puan membeli emas. Harga murahnya tak jamin paling untung. Banyak item emas yang harganya murah, tapi bila nak jual balik jadi rugi. Jadi sebelum tuan-puan beli emas, pastikan semak 5 kriteria ni secara berpakej. Bagi nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi form sign up. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.